Selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam, tempat mustajab doa. Berapa tahun dah kita semayang? 40 tahun. Malam ni baru tahu antara tempat mustajab doa selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam. Kalaulah selama 40 tahun ini kita mengkhususkan selepas tahiyat sebelum bagi salam itu satu doa, insya-Allah sudah lama Allah makbulkan doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiap-tiap kali solat selepas tahiyat sebelum bagi salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ramai tak tuan-tuan malam ni baru dengar doa ni? Ramai. Berapa tahun dah rugi kita tak buat sunnah ni? 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Tuan-tuan mohon dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan yang setiap kali aku mendengar kebaikan dan sunnah untuk mudah aku mengamalkannya di dalam kehidupanku.